ada soalan daripada seorang pesakit lah. Dia kata, doktor nak tanya, ramai orang bila ada simptom sikit terus pergi Google, lepas tu keluar keputusan anda mengidap kanser. Agaknya based on, agaknya dia enter lah simptom-simptom dia kan. Betul. Anda mengidap kanser. Macam mana self diagnosis ni, ataupun adakah dia menyusahkan pesakit sendiri ataupun menyusahkan doktor lah? I mean, what is the actual? Untuk saya terus terang, saya tak kejut 90% pesakit saya semua dah Google simptom mereka sebelum datang jumpa kita kan. Dia buat research kan? Jadi dia orang tahu sedikit sebanyak apa. Selalunya soalan yang dia orang tanya masa kita jumpa kita tu memang very specific. Dia orang nak tahu ni kanser ke tidak ke, dia ada apa-apa dia orang tu. Jadi kita tak boleh nak lari lah daripada kenyataan tu. Jadi kita pun kenalah sebagai doktor, kita pun kena equip ourselves lah. Kita pun kena up to date dari segi apa itu. Tapi yang penting sekali, kalau sekiranya dengan dia Google tu dapat buat dia pergi jumpa dengan doktor, raise awareness, that's already win. Kita tak boleh nak Smart. cakap kata tu salah. Kalau dia datang tapi it turns out bukan kanser, Alhamdulillah lah. Tapi yang penting sekali, dia tahu tu ada simptom dia, dia bertindak. Yang kita takut ni yang simpan-simpan, tak tahu takut benda tu. Dia datang jumpa kita tu pun dah 80% of dia punya journey dah. Yang tu yang penting tu. Tak boleh salahkan. Saya tak ada nak cakap pakai AI ni keluar, tak ada. I mean, in a way it's a good lah. I mean, they can get some basic information kan. Betul. And then who knows, dia macam leads to dia punya next action lah, which is seek medical treatment, doktor, apa semua tu lah. Kalau dia Google tapi tak jumpa doktor, itu masalahnya. Itu masalah. Kalau dia Google and then dia take action, yang tu penting. Betul lah. Sama ada dia daripada action itu, sama ada, sebab sekarang ni pun kalau kita tengok social media ada macam-macam. Dia boleh bertanya, kadang-kadang saya pun ada yang daripada social media saya, dia orang ada bertanyakan soalan, tapi yang penting sekali bila kita deal dengan social media ni, kita tak boleh nak bagi jawapan secara terus. Kita nasihatkan dia orang untuk jumpa doktor. Yang tu just penting. based on apa dia cakap dalam social media. Betul. Kita tak boleh nak bagi nasihat. Tak ada pada ni, tak ada pada kita, tak ada pada pesakit. So what is your advice kalau dia tanya macam tu? I mean, you cakap, saya akan cakap terus terang. Pergi saya rasa you kena. ini kita tak boleh ambil ringan simptom tu. Pergilah jumpa doktor yang untuk buat pemeriksaan lanjut. I mean, saya sendiri personally ada orang tanya tunjuk X-ray kan, Dr. Razak ni, saya doktor buat ortopedik kan, ni ada fracture ke tidak. Kita tak diagnose ataupun tak kenal kesan orang tu ada fracture ke tidak, we just put the X-ray. Kita kena jumpa patient juga. Kena jumpa patient, tanya dia ada jatuh ke tidak kan. Dan lepas tanya history, tanya apa cerita, ada injury ke tidak tu, dan kita buat pemeriksaan lah. Kalau tempat yang dia kata injured tu ada sakit, ada bengkak, dan bolehlah kita relate kan. Tu it's like the whole information tu baru tak sama. Kalau kita just bagi nasihat kepada pesakit kita, social media saya rasa tak ada untuk kita, tak ada untuk pesakit. Jadi kita kena minta dia. Jadi saya rasa kita patut galakkan pesakit. Ini podcast ni pun mungkin menolong dia orang ni. Saya rasa daripada kalau lah sekiranya podcast kita ni dapat 2-3 pesakit baca dan terfikir mungkin simptom mereka ada ni, itu dah cukup dah untuk kita. Jadi itu yang kita patut cuba. Balik pada lymphoma tadi kan, bengkak is one of the symptom. Ada pesakit yang because kelenjar ni boleh berada di mana-mana. In fact, dia boleh manifestasi dekat dalam paru-paru dan dia dapat simptom paru-paru, betul? Ya, sebab dia kelenjar ni dekat mana-mana je dalam badan kita. Jadi kalau kita cakap spesifik tentang lymphoma ni, yang selalunya mudah kita nampak kelenjar yang kita nampak jelas, dekat dengkuk, dekat kelenjar, dekat dia punya kaki tu semua. Tapi kadang-kadang kelenjar ni dia terhalang, dia duduk dekat organ yang kita tak dapat periksa keluar. Deep dalam. Dalam. Jadi kadang-kadang dia dekat usus, kadang-kadang dia dekat limpa. Jadi bila pesakit tu, bila limpa bengkak, dia makan sikit je dah rasa kenyang. Jadi kadang-kadang dia punya simptom tu kurang jelas. Dan selalunya kalau macam saya cakap tadi, simptom asal ataupun sel asal daripada
daripada limfoma ni datang pada susu tulang kita. Sampai satu tahap, kalau limfoma tu terlalu advance di mana sel-sel susu kita pun tak dapat berfungsi dengan elok, kita mulalah dapat gejala di mana kita sesak nafas sebab tak cukup hemoglobin, tak cukup oksigen, dapat lebam, tu semua. Selalu dapat jangkitan kuman sebab darah putih kita ni pun menolong untuk sistem imuniti kita. Jadi kalau dah dia terjebak dengan limfoma, jadi dia senang dapat jangkitan kuman. Jadi sebab tu kalau kita nak kata apa simptom untuk limfoma ni susah ni, banyak. Yang jelas macam yang common apa? Bengkak, selalunya Bengkak lah. Bengkak. Yang tu selalunya agak jelas. Bengkak tu selalunya tak sakit. Selalunya kalau kita bengkak sebabkan jangkitan kuman ke, Dia akan sakit. Kita selalunya kita kalau limfoma tak sakit. Limfoma selalunya tak sakit. Dan juga walaupun dah besar. Besar sebab tu pesakit kadang-kadang selesa je. Tak ada apa-apa ni. Lepas tu selalunya kalau disebabkan jangkitan kuman, lepas 2-3 minggu bengkak tu surut. Tapi untuk limfoma dia akan sentiasa membesar. Yang tu dari segi fizikal. Dari segi yang entiti lain ialah demam panjangan. Kenapa? Mungkin sebab ada rangsangan pada imun sistem kita, sebab limfoma ni berkait rapat dengan sistem imuniti kita. Yang ketiga, metabolisme kita jadi tinggi. Jadi kita berat badan kita makin turun. Tanpa sebab lah. Tanpa sebab. Mungkin tak, masa tu tak tahu apa sebab kan. Bukan sebab nak pergi gym ke apa ke. Ada banyak sebab, tapi kita tak tahu apa sebab dia tiba-tiba jadi macam. Jadi kalau nak ikutkan dari segi simptom dia tu susah nak pinpoint betul. Dia bukannya macam demam denggi. Demam denggi, you ada demam, sakit tulang, hujan darah, yang ni tu kita dapat itu yang tu. Tapi kalau untuk limfoma ni kadang-kadang macam-macam, dia constellation dia tu lain-lain. So kalau ikut doktor ni pesakit datang lah, dia kata bengkak. So apa dia punya first step? Doktor akan buat, dia terus biopsi ke, dia ambil darah dulu ke, ataupun everything? Selalunya kita tanyalah cerita dia. Kalau kadang-kadang jelas dia disebabkan oleh jangkitan kuman, mungkin kita bagi rawatan untuk jangkitan kuman dulu. Tapi bukannya kita bagi lepas tu kita tak jumpa pesakit tu dah. Kita bagi lepas minggu 2 tengok tak surut, baru kita kena ni. Tapi kadang-kadang jelas bengkak dia tu agak besar, ketara, dan juga pesakit ada demam, ada simptom lain badan, berpeluh malam. Jadi tanda-tanda itu mungkin daripada situ kita boleh agak. Tapi kalau nak tahu betul-betul sama ada betul limfoma atau tidak, memang kita kena ambil sampel ataupun biopsi. Tak semestinya biopsi ni perlu pembedahan. Sekarang ni kita ada cara di mana kita guna ubat bius sahaja. Katakan kalau bengkak dekat tengkuk, kita biuskan tempat tu, kita masukkan satu jarum kecil untuk ambil sampel. Bius setempat lah. Bius setempat tak saja. perlu. Orang tahu takut ni bila nak ambil sampel tu maksudnya nak pembedahan kan? Tidak. Jadi daripada situ pun kita nak mudahkan pesakit. Dan juga yang penting sekali, bila kita dah tahu jawapan apa biopsi itu, tak semestinya kanser. Kalau tak kanser, kita kena tengok rawatan untuk jangkitan kuman ataupun ada penyakit kelenjar yang lain. Daripada apa yang ditemui lah kan. Kalau tidak, kita macam agak-agak je tengok pesakit tu, saya tengok awak tengok saya lah. Tak boleh. Dia kena ambil the next step tu.